Pelik-pelik je dia ni. Ada ke nak kuburkan kereta mewah supaya boleh pandu semula di syurga? Macam ni cerita dia. Pada tahun 2013, bilioner Brazil Chiquinho Scarpa mengumumkan dia akan buat upacara pengebumian untuk Bentley Continental Flying Spur miliknya yang bernilai $500 juta dengan alasan supaya boleh bawa kereta itu ke syurga. Cerita ini terus viral. Ramai mengecamnya, kata dia membazir, berlagak dan ada yang cadangkan baik derma saja kereta itu ke pusat kebajikan. Kecaman makin hebat sehingga tibanya hari pengebumian kereta. Media datang buat liputan tapi tiba-tiba acara itu dihentikan. Semuanya dibuat semata-mata untuk menarik perhatian orang ramai tentang kepentingan pendermaan organ. Scarpa kata, orang marah saya sebab nak tanam kereta mahal, tapi ramai tak sedar mereka menguburkan benda yang lebih mahal daripada kereta ini, iaitu organ mereka sendiri. Kereta boleh diganti tapi tidak organ. Ramai yang memerlukan pemindahan organ segera. Tindakan jenius Scarpa membuahkan hasil. Dalam sebulan selepas kempen itu, jumlah penderma organ di Brazil meningkat lebih 30%, menunjukkan mesejnya benar-benar sampai ke ramai orang.